Oh, Cik Rapi. Cik Rapi, bolehkah pakcik minta tangguh sampai bulan depan? Tangguh? Tak boleh tangguh lagi Pak Ali, sebab sudah cukup saya beri tangguh daripada 1 bulan ke 1 bulan. Hingga sekarang, hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sedang sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kalau saya sudah sembuh, insya-Allah saya akan jelaskan. Baiklah Pak Ali, saya beri tempoh sehingga besok pagi. Besok pagi kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali keluar. Pak, kenapa Pak? Apa yang telah terjadi Pak? Begini Encik. Encik ni datang nak minta sewa rumah. Cik! Saya bilang aku datang nak minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Engkau kerani apa ni? Cuba kau tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Aku juga. Bodoh! Makan gaji buta. Saya tumpang lalu ya, Pak. Saudari, jangan percaya cakap dia ni. Setan. Saudari yang cantik jelita, ini bapaknya ya? Saya. Sakit ya? Ya. Dah berapa lama bapak sakit? Dah 6 bulan, Cik. 6 bulan? Kesian, kesian. Saya ni manusia lembut hati, tak boleh tengok orang sakit. Bukan macam dia ni. Saudari, ambil wang ini RM50, bawa bapak pergi jumpa doktor ya. Ambil, jangan malu. Ambil. Gitu. Hari ini saya tolong saudari, besok-besok saudari pula tolong saya. Terima kasih, Encik. Budi baik Encik tak dapat saya balas. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Jamil. Lebih bagus Abang Jamil bin Abu. Baik, Abang Jamil. Siapa namanya ni? Rohani. Rohani yang boy, sedap namanya. Macam nama nenek saya. Cik Rohani, Abang Jamil pulang dulu ya. Silakan. Saya pulang dulu ya, Pak. Pegang. Tuan, insya-Allah bulan depan saya akan jelaskan. Tak payah Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini, free of charge. Cik Rohani, kalau ada orang ni datang minta sewa rumah, perambat dia dengan penyapu. Saya cemburu tau. Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. 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 Ada makna tu.